Gaji RM2,500, hutang buy now pay later RM5,000. Bijak atau bodoh? Beli dulu, bayar kemudian. Bunyi macam best kan? Tapi ramai yang tak sedar, sistem buy now pay later ni boleh jadi perangkap hutang. Persoalannya, adakah buy now pay later ni betul-betul membantu atau sekadar menjerat kewangan generasi muda? Buy now pay later atau BNPL ni sekarang ni makin popular kat Malaysia. Platform seperti Atome, Grab Pay Later dan Shopee Pay Later tawarkan kemudahan beli barang tanpa bayar penuh. Lepas tu bayar balik ikut ansuran bulan-bulan tanpa faedah. Konon-kononnya mudahlah kan dan juga bersedia pengguna. Tapi betul ke BNPL ni selamat? Menurut data, pada tahun 2022, jumlah pengguna BNPL di Malaysia mencapai lebih 5 juta orang. Meningkat sekitar 1 juta pengguna berbanding tahun sebelumnya. Ini bermaksud makin ramai rakyat bergantung kepada BNPL untuk perbelanjaan harian mereka. Tapi lebih membimbangkan, kajian menunjukkan BNPL boleh menyebabkan pengguna mudah terjerumus ke dalam hutang. Jika tidak berhati-hati, mereka mungkin berhutang lebih daripada kemampuan mereka dan untuk membayar balik sebab kadar pedah dan denda yang sangat tinggi. So, ramai yang tak sedar benda ni walaupun BNPL ni nampak macam pilihan yang mudah. Tapi tetap ia adalah sejenis hutang. Syarikat BNPL tak dikawal selia seketat bank. Jadi mereka bebas kenakan charge penalti dan faedah tersembunyi jika pengguna gagal bayar tepat pada waktunya. Contohnya, denda kelewatan BNPL boleh mencecah sehingga 8% daripada jumlah tertunggak. Mungkin nampak kecil kalau beli barang RM100, tapi kalau dah kumpul banyak transaksi BNPL tanpa kawalan, bayangkan jumlah hutang yang perlu ditanggung lebih teruk. Penggunaan BNPL juga boleh memberi kesan kepada skor kredit pelanggan. Jika pembayaran ansuran tidak diurus dengan baik atau dibuat lewat dari tarikh yang ditetapkan, ini boleh memberikan kesan yang buruk kepada rekod kredit pelanggan. Sedar tak sedar, nak buat pinjaman rumah, nak ambil kereta nanti, semua boleh terjejas hanya sebab hutang BNPL yang tertunggak. Dan yang lebih parah lagi, BNPL ni tak memerlukan semakan kredit seketat pinjaman bank. Jadi siapa-siapa pun boleh guna. Termasuklah mereka yang sebenarnya tak mampu, babe. Akibatnya, 1 daripada 5 pengguna BNPL menghadapi kesukaran membayar balik ansuran. Ini bukan lagi kemudahan, ini jerat kewangan. Jadi, BNPL ni membantu atau perangkat hutang? Jawapannya bergantung pada cara kita guna. Kalau guna dengan bijak, BNPL boleh bantu urus aliran tunai dan beli barang penting tanpa beban kewangan yang besar sekaligus. Tapi kalau guna untuk kehendak semata-mata, beli iPhone, sneakers yang mahal, baju